Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk bagaimana anda boleh cadangkan aktiviti yang boleh memupuk minat keusahawanan dengan menjadikan ianya sebagai platform yang mendorong cita-cita murid menjadi usahawan. Ini adalah ahli kumpulan kami iaitu Adibah Husna, Ainatul Awanis, Nur Sabrina, Nur Raihanah Kamilia dan Wan Nur Syahidah Hanum. Untuk ringkasan eksekutif, keusahawanan merupakan elemen yang penting dalam membantu membentuk individu yang kreatif, berdikari dan berdaya saing. Di mana sekolah memainkan peranan penting iaitu sebagai platform awal untuk memupuk minat murid terhadap bidang perniagaan melalui pelbagai aktiviti yang praktikal dan menarik. Dalam laporan ini, beberapa aktiviti keusahawanan telah dicadangkan seperti bengkel minda usahawan muda dan karnival usahawan muda. Aktiviti ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada murid tentang pengurusan perniagaan, pembangunan produk kreatif serta strategi pemasaran. Selain itu, aktiviti ini juga dapat membantu murid meningkatkan kemahiran komunikasi, kepimpinan dan pengurusan diri. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaan aktiviti keusahawanan. Contohnya seperti penglibatan murid yang kurang aktif, kekangan sumber dan pengurusan masa. Oleh itu, beberapa carangan penyelesaian telah dikemukakan bagi memastikan program yang dirancang dapat dijalankan dengan lancar tanpa menjejaskan pencapaian ekonomi murid. Kesimpulannya, pelaksanaan aktiviti keusahawanan secara berterusan mampu melahirkan murid yang inovatif, berfikiran terbuka dan mempunyai semangat kepimpinan yang tinggi. Dengan sokongan pihak sekolah, guru dan komuniti, usaha ini dapat melahirkan generasi usahawan muda yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Untuk pengenalan, dalam era globalisasi dan ekonomi digital, pendidikan keusahawanan menjadi semakin penting kerana ia dilihat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan negara. Pendidikan ini bukan saja melahirkan usahawan tetapi juga membentuk individu yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. Kerajaan Malaysia turut dilihat memberi penekanan terhadap bidang ini iaitu melalui Dasar Keusahawanan Nasional 2030 dan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pendidikan keusahawanan yang diterapkan bermula daripada sekolah rendah sehingga ke institusi pengajian tinggi dapat memupuk minat serta kemahiran murid dalam bidang perniagaan. Antara kepentingan pendidikan keusahawanan ialah ia membuka peluang pekerjaan, menggalakkan inovasi dan kreativiti serta membentuk sikap yakin diri dan berdikari dalam kalangan murid. Untuk definisi, pendidikan keusahawanan merujuk kepada proses pembelajaran yang sistematik untuk melahirkan individu yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pemikiran keusahawanan. Melalui pendidikan ini, pelajar dapat menjadi lebih kreatif, inovatif dan berani mengambil risiko secara bijak. Selain itu, mereka juga mampu mengenal pasti peluang ekonomi dan bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan pada masa hadapan. Menurut Genius et al. 2023, pendidikan keusahawanan merupakan satu pendekatan pendidikan yang menyumbang kepada kemajuan negara iaitu melalui pembentukan model insan yang kreatif, inovatif, berdisiplin dan berdaya saing serta mampu menjana peluang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seterusnya untuk kepentingan keusahawanan. Kepentingan keusahawanan ini boleh diperincikan kepada 3 kumpulan sasaran utama dalam ekosistem pendidikan iaitu murid, guru dan sekolah. Yang pertama adalah kepada murid. Pendidikan keusahawanan dapat membantu murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Hal ini kerana pengalaman praktikal yang dijalankan dalam aktiviti ini dapat membantu meningkatkan kemahiran Islamiah seperti komunikasi, kepimpinan, kerjasama berpasukan dan penyelesaian masalah. Kesannya, murid menjadi lebih yakin, kompeten dan mampu menghadapi cabaran dunia pekerjaan pada masa hadapan. Seterusnya, kepada guru, pendidikan keusahawanan membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iaitu melalui pendekatan yang lebih atraktif. Contohnya, guru boleh menggunakan pembelajaran berasaskan projek seperti projek mini perniagaan dan aktiviti jualan amal. Pendekatan ini menjadikan proses pembelajaran lebih menarik serta membantu guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran. Akhir sekali kepada sekolah, pendidikan keusahawanan dapat membantu pihak sekolah menjana sumber kewangan tambahan serta meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan komuniti luar. Antara contoh aktiviti ialah projek jualan, koperasi sekolah dan hari kantin. Hal ini kerana aktiviti ini membolehkan pihak sekolah memperolehi dana tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk menaik taraf prasarana, menyelenggara kemudahan sedia ada serta menyokong pelbagai program kecemerlangan akademik dan kokurikulum. Selain itu, program ini juga dapat membantu meningkatkan imej dan reputasi sekolah sebagai institusi yang inovatif dan berkualiti. Seterusnya, kita akan masuk kepada idea usahawan satu iaitu Minda Usahawan Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Syahidah binti Azhar Shah. Jadi saya akan menceritakan tentang Minda Usahawan Muda. Jadi yang pertama adalah pengenalan.
Okey, program pembangunan diri fokus kepada sikap dan pemikiran usahawan. Ia pendedahan melalui perkongsian pengalaman usahawan sebutan. Aktiviti praktikal seperti perbincangan kumpulan, simulasi perniagaan dan juga pembentangan idea. Ia dapat membantu meningkatkan kreativiti, inovasi dan juga daya saing murid. Dan ini adalah juga selaras dengan usaha KPM menerapkan elemen keusahawanan di sekolah dan menjadi persediaan awal murid menghadapi dunia pekerjaan dan masa depan. Okey, jadi yang kedua adalah objektif. Okey, pelaksanaan bengkel minda usaha muda bertujuan untuk membentuk pemikiran supaya lebih kreatif, inovatif dan berani mencuba sesuatu yang baru. Yang kedua adalah meningkatkan keyakinan diri murid dalam membuat keputusan dan menyampaikan idea. Yang ketiga, ia dapat melatih murid mengenal pasti peluang serta menyelesaikan masalah secara bijak. Yang keempat, ia dapat memupuk nilai kepimpinan, kerjasama dan sikap bertanggungjawab. Dan akhir sekali, menanam minat awal terhadap bidang keusahawanan sebagai kerjaya masa depan. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan ini dengan fasa pelaksanaan bengkel minda usahawan muda. Bagi fasa yang pertama, iaitu sebelum program dijalankan, ahli jawatan kuasa terlebih dahulu akan menubuhkan AJK program yang melibatkan guru dan murid bagi memastikan segala perancangan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sistematik. Jawatan kuasa diberikan bidang tugas masing-masing mengikut skop kerja yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, AJK program bertanggungjawab menghubungi usahawan jemputan untuk dijadikan penceramah bengkel, manakala AJK Publicity menyediakan poster promosi serta borang penyertaan kepada para peserta. Di fasa yang kedua, iaitu semasa program berlangsung, aktiviti dimulakan dengan sesi pendaftaran peserta pada pukul 8 pagi bagi merekod kehadiran murid. Seterusnya, program diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh pengetua sekolah sebagai tanda perasmian serta memberikan motivasi kepada peserta untuk melibatkan diri secara aktif sepanjang bengkel dijalankan. Kemudian, sesi ceramah oleh usahawan jemputan bertajuk Apa Itu Minda Usahawan dijalankan selama 60 minit. Dalam sesi ini, murid didedahkan kepada konsep keusahawanan dan ciri-ciri usahawan yang berjaya. Selepas selesai sesi ceramah, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan aktiviti perbincangan di mana pada akhir program, setiap kumpulan akan membentangkan idea mereka di hadapan juri yang terdiri daripada guru dan mentor. Program diakhiri dengan sesi soal jawab, pengumuman pemenang dan penyampaian CJ pernyataan kepada semua peserta. Pada fasa terakhir, iaitu selepas program dijalankan, ahli jawatan kuasa akan mengumpulkan borang penilaian daripada peserta untuk mendapatkan maklum balas berkaitan keberkesanan bengkel yang telah dijalankan. Maklum balas ini penting bagi menilai tahap kepahaman murid serta memastikan objektif program berjaya dicapai. Selain itu, mesyuarat postmortem turut diadakan bagi membincangkan kekuatan dan kelemahan sepanjang pelaksanaan program. Antara aspek yang dinilai termasuklah pengurusan masa, penglibatan peserta, kerjasama ahli jawatan kuasa dan kelancaran aktiviti yang dijalankan. Hasil perbincangan tersebut akan digunakan sebagai cadangan penambahbaikan untuk program yang akan datang supaya lebih tersusun dan berkesan. Seterusnya adalah isu-isu. Yang pertama adalah murid kurang yakin diri dan takut mencuba perkara baru. Yang kedua adalah kurang berani berkongsi idea dan mengambil inisiatif. Seterusnya adalah lemah dalam pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah. Yang keempat adalah menganggap keusahawanan hanya untuk orang dewasa atau mereka yang punya modal besar. Seterusnya adalah kurang pendedahan kepada aktiviti komunikasi, kolaborasi dan juga pembelajaran praktikal. Dan akhir sekali adalah bengkel khas diperlukan untuk membina keyakinan, kreativiti dan minat keusahawanan murid. Seterusnya adalah implikasi. Bagi implikasi, kisah bengkel minda usahawan muda. Ia dapat meningkatkan keyakinan diri murid, menggalakkan kreativiti dan pemikiran kritis, dapat memupuk kemahiran komunikasi, kepimpinan dan kerjasama, menanam minat terhadap bidang keusahawanan dan akhir melahirkan murid yang berdikari, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menjelaskan beberapa cabaran yang dihadapi sepanjang pelaksanaan bengkel ini. Cabaran yang pertama ialah dari aspek pengurusan masa. Terdapat beberapa aktiviti yang telah mengambil masa yang lebih lama daripada yang telah dirancang, khususnya semasa sesi perbincangan kumpulan dan perkongsian idea oleh murid. Keadaan ini menyebabkan sedikit perubahan terhadap jadual pelaksanaan aktiviti program. Selain itu, cabaran kedua ialah tahap pemahaman dan pengetahuan murid yang berbeza. Terdapat murid yang dapat memahami isi kandungan bengkel dengan cepat dan mudah, manakala sebahagian murid lain memerlukan penerangan tambahan serta bimbingan yang lebih jelas daripada guru pembimbing. Perbezaan ini memberikan kesan kepada tahap pelibatan murid serta kelancaran pelaksanaan aktiviti sepanjang program dijalankan. Cabaran yang ketiga ialah penglibatan murid yang kurang aktif. Kebanyakan murid dilihat lebih cenderung untuk mendengar sahaja berbanding menyuarakan pandangan atau mengemukakan soalan semasa aktiviti berlangsung. Situasi ini menyebabkan interaksi dua hala dalam bengkel menjadi agak terhad. Seterusnya, saya akan meneruskan perbentangan ini dengan membincangkan beberapa cadangan penyelesaian.
Cadangan pertama ialah menyediakan perancangan tentatif program yang lebih terancang dan terperinci. Selain itu, penjaga masa juga boleh dilantik bagi memastikan setiap slot aktiviti berjalan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Pengguna pemasa visual seperti countdown timer di skrin semasa aktiviti berkumpulan juga dapat membantu murid menguruskan masa dengan lebih baik. Seterusnya, program pra-penilaian boleh dijalankan sebelum bengkel dimulakan untuk mengukur tahap pengetahuan sedia ada murid. Melalui cara ini, kandungan bengkel dapat disesuaikan mengikut tahap keupayaan dan kefahaman murid. Di samping itu, penceramah juga boleh menggunakan bahasa yang mudah difahami serta memberikan contoh situasi harian yang dapat membantu meningkatkan pemahaman murid terhadap isi kandungan yang disampaikan. Akhir sekali, pendekatan kooperatif dalam kumpulan yang kecil juga boleh digunakan bagi meningkatkan penglibatan aktif murid dalam aktiviti program. Pendekatan ini dapat menggalakkan murid berkongsi idea dan saling membantu antara satu sama lain. Secara tidak langsung, murid akan lebih yakin untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Tambahan pula, penggunaan elemen gamifikasi seperti sistem markah kumpulan berdasarkan pelibatan aktif serta pemberian ganjaran seperti trofi mini atau voucher dapat mewujudkan persaingan sehat dan meningkatkan motivasi murid untuk terlibat secara aktif dalam program. Seterusnya, kita akan masuk kepada idea usahawan 2 iaitu Karnival Usahawan Muda. Karnival Usahawan Muda adalah satu bentuk aktiviti yang dapat memberikan peluang kepada murid untuk menjalankan perniagaan sebenar secara perkumpulan di sekolah. Melalui program ini, murid bukan sahaja belajar tentang teori, tetapi murid juga dapat mengaplikasikan sendiri ilmu keusahawanan seperti pemasaran, pengurusan modal dan layanan kepada pelanggan. Secara tidak langsung, aktiviti ini dapat mampu memupuk minat, keyakinan diri dan cita-cita murid untuk menjadi seorang usahawan pada masa hadapan. Antara objektif yang diharapkan melalui Karnival Usahawan Muda adalah yang pertama dapat membentuk pemikiran murid supaya lebih kreatif, inovatif dan berani mencuba sesuatu yang baru. Yang kedua dapat meningkatkan keyakinan diri murid dalam membuat keputusan dan menyampaikan idea. Yang ketiga melatih murid mengenal pasti peluang serta menyelesaikan masalah secara bijak. Yang keempat memupuk nilai kepimpinan, kerjasama dan sikap bertanggungjawab, dan yang terakhir dapat menanam minat awal terhadap bidang keusahawanan sebagai satu kejayaan pada masa hadapan. Bagi fasa pelaksanaan Karnival Usahawan Muda, dalam fasa pertama murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan perlu merancang jenis perniagaan yang mereka ingin jalani dan menyediakan pelan perniagaan ringkas. Murid juga akan membuat persediaan seperti menyediakan bahan jualan, menghias gerai dan menghasilkan poster promosi. Pada peringkat ini, guru bertindak sebagai fasilitator untuk memberikan bimbingan berkaitan pengurusan modal dan strategi pemasaran. Dalam fasa pelaksanaan, murid akan menjalankan aktiviti jualan di gerai masing-masing. Mereka perlu mengurus pelanggan, menyusun produk dan mengendalikan transaksi jual beli. Murid juga perlu menggunakan kemahiran komunikasi yang baik untuk menarik pelanggan. Selain itu, pertandingan seperti gerai terbaik turut diadakan bagi meningkatkan motivasi dan daya saing murid. Selepas program tamat, setiap kumpulan akan mengingat keuntungan dan kerugian perniagaan masing-masing. Murid juga perlu membuat refleksi tentang pengalaman dan cabaran yang dihadapi sepanjang program. Aktiviti ini dapat membantu murid meningkatkan pemikiran kritis dan membuat penambahbaikan pada masa hadapan. Program diakhiri dengan sesi penghargaan bagi memberikan motivasi kepada murid untuk terus mencuburi bidang keusahawanan. Baik, saya pergi kepada pembentangan yang seterusnya tentang isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan program Karnival Usahawan Muda ini. Isu pertama adalah murid kurang pendedahan kepada pengalaman perniagaan yang sebenar. Yang kedua, persepsi negatif dari kalangan murid sendiri yang mana perniagaan sememangnya memerlukan modal yang besar dan risiko yang tinggi. Jadi, dengan persepsi negatif ini, kebanyakan murid ataupun orang muda sendiri takut untuk mengambil langkah permulaan untuk memulakan apa-apa perniagaan sekalipun. Seterusnya, isu yang seterusnya ialah tiada role model usahawan muda. Mereka tiada contoh yang mereka mahu jadi ikutan dalam perniagaan. Seterusnya, murid juga lemah dalam membuat keputusan perniagaan seperti menghitung harga, kos dan pemasaran dalam perniagaan itu sendiri. Dan seterusnya, pendidikan yang terlalu berfokus kepada teori yang tidak bersifat praktikal sebenarnya membekukan pergerakan ataupun tindakan yang perlu dilakukan oleh murid-murid. Implikasi untuk menjalankan program ini ialah Karnival Usahawan Muda memberi implikasi positif sebenarnya terhadap pembangunan holistik murid. Dari sini, murid memperoleh pengalaman konkret mengurus perniagaan secara langsung. Seterusnya, murid juga boleh memahami konsep abstrak seperti harga, kos dan pemasaran dengan lebih berkesan dan secara praktikal.
Seterusnya, program ini iaitu Karnival Usahawan Muda sebenarnya menggalakkan penguasaan kemahiran abad ke-21 iaitu komunikasi, kolaborasi dan kreativiti serta pemikiran kritis. Justru itu, program ini memupuk semangat kepimpinan, tanggungjawab dan keyakinan diri dalam kalangan murid-murid itu sendiri. Dan dari perspektif kerjaya pula, Karnival ini menanam minat awal terhadap keusahawanan dari kalangan murid-murid. Terdapat beberapa cabaran yang perlu ditempuhi oleh murid-murid dalam pelaksanaan Karnival Usahawan Muda ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan pengurusan masa. Murid perlu pandai dalam menguruskan masa untuk menguruskan tugasan-tugasan akademik yang sudah sememangnya menjadi tanggungjawab dengan persiapan Karnival. Yang kedua, kekurangan modal. Kekurangan modal ini adalah berpunca daripada murid-murid yang sememangnya tiada pendapatan. Jadi, cabaran yang perlu ditempuhi oleh pelajar, mereka perlu mencari modal dengan meminta sumbangan dan sebagainya. Yang ketiga, kemahiran perniagaan yang lemah. Termasuklah meletakkan harga, mencari stok dan juga cara pemasaran yang berkualiti untuk murid-murid tentukan. Seterusnya, persepsi negatif terhadap risiko keusahawanan. Pelbagai persepsi negatif yang mungkin berada dalam fikiran murid untuk melaksanakan ataupun menjalankan aktiviti perniagaan. Seterusnya, cabaran yang perlu ditempuhi ialah tiada role model usahawan muda. Murid-murid selalunya mereka tidak berminat dengan ilmu ataupun cabang perniagaan dan mereka tidak jumpa dengan orang-orang yang boleh menjadi ikutan dalam memulakan perniagaan, dan akhir sekali penglibatan tidak seimbang dalam kumpulan. Ada ahli yang mungkin aktif dan juga mungkin ada ahli yang hanya melihat dan ataupun bertindak secara pasif. Seterusnya, sebagai cadangan yang boleh diberikan untuk mengatasi isu pengurusan masa, pihak sekolah boleh menjadualkan aktiviti karnival semasa waktu co-curriculum atau minggu bertema keusahawanan. Yang kedua, selain itu, projek ini boleh diintegrasikan dengan subjek seperti perniagaan, matematik atau bahasa Melayu melalui pendekatan pembelajaran berasaskan projek. Seterusnya, untuk mengatasi kekurangan modal, sekolah boleh menyediakan dana permulaan mikro atau sistem pinjaman tanpa faedah kepada setiap kumpulan. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh menggalakkan penggunaan sistem konsignen serta barangan kita semula bagi mengurangkan kos. Seterusnya, untuk meningkatkan kemahiran praktikal murid adalah dicadangkan supaya bengkel pra-karnival ini diadakan meliputi topik seperti asas penetapan harga, promosi kreatif dan pengurusan rekod jualan. Di samping itu, simulasi perniagaan berskala kecil perlu dijalankan sebelum karnival sebenar bermula. Untuk mengubah persepsi negatif terhadap keusahawanan pula, pihak sekolah boleh menjemput usahawan muda sebenar ataupun bekas murid yang berjaya dalam perniagaan untuk berkongsi pengalaman. Di samping itu, tunjukkan contoh perniagaan kecil yang berjaya dengan modal rendah sebagai bukti bahawa keusahawanan tidak semestinya memerlukan modal yang besar. Kemudian, untuk menyediakan role model kepada murid, sekolah boleh menghasilkan pameran bertajuk Inspirasi Usahawan Muda untuk menjadi rujukan murid. Melalui video pendek kisah kejayaan usahawan tempatan juga boleh disediakan sepanjang perancangan program ini. Seterusnya, untuk menangani isu penglibatan tidak seimbang dalam kumpulan pula, guru boleh menggunakan lembaran tugas individu dan penilaian rakan sebaya bagi memastikan setiap murid bertanggungjawab terhadap tugasan masing-masing. Selain itu, boleh ditetapkan juga peranan bergilir semasa seperti ketua kumpulan, bendahari, jurujual dan pereka promosi. Ini bagi memastikanlah setiap murid menyumbang secara aktif dalam tugasan ataupun tanggungjawab yang telah dipikul. Sebagai penutup untuk cadangan ini, dengan pelaksanaan cadangan yang strategik, pelbagai cabaran yang dikenal pasti mesti boleh diatasi. Justru itu, karnival usahawan muda dapat berjalan dengan lancar dan memberi impak maksimum kepada murid yang terlibat. Secara keseluruhannya, Karnival Usahawan Muda merupakan satu program yang sangat berkesan dalam membentuk kemahiran keusahawanan murid. Melalui pengalaman menjalankan perniagaan sebenar, murid juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, kerjasama, kreativiti dan pemikiran kritis. Walaupun terdapat beberapa cabaran seperti kekurangan modal, pengurusan masa, masalah ni masih boleh diatasi dengan melalui latihan ataupun dengan melalui sokongan yang bersesuaian. Oleh itu, program ini wajar diteruskan kerana mampu melahirkan murid yang lebih yakin, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan pada masa hadapan.